Pasang lampu solar macam ni, korang tak payah nak risau untuk tinggal rumah waktu malam. Sebab lampu ni bila waktu malam je, bila waktu gelap, dia akan nyala dengan sendiri. Tak payah nak buka tutup dia punya switch. Korang pasang dekat sekeliling rumah, rumah korang waktu malam sentiasa cerah walaupun korang tak ada dekat rumah. Yang ni lampu solar guys. Waktu siang, lampu ni dia akan cas guna cahaya matahari dekat panel bahagian sini. Dia akan serap cahaya matahari, tukar kepada tenaga dan simpan dekat bateri bahagian dalam. Bila malam, bila tak ada matahari, dia akan nyala dengan sendiri. Yang ni design basic tau. Tapi yang model ni cahaya dia ni terang. Jenis pakai reflektor macam ni. Cahaya dia ni boleh nyala terang macam ni dengan lama sebab dia pakai bateri saiz besar dekat bahagian dalam. Dia boleh simpan tenaga yang lama tau. Jadi kalau korang pakai lampu solar macam ni, pasang dekat tepi rumah, rumah korang sentiasa cerah tanpa perlu korang bayar 1 sen pun bil elektrik. Pasang banyak biji pun tak ada hal. Nak pasang lampu ni pula mudah sebab dia dua komponen je macam ni. Yang panel ni korang kena pastikan kena cahaya matahari dan yang ni korang boleh suluh dekat mana yang korang nak. Bawah garas kereta boleh, bawah bumbung rumah pun boleh, tepi dinding rumah pun boleh. Jadi kalau korang nak cari lampu solar, cek yang model ni, memang baloi.